pakai seluar ni kan? Kalau apa? Ya. Tu tunjuk tak? Tunjuk sikit-sikit. Okey, nampak. Okey. Bagus. Abang, you pakai seluar ni, apa you rasa sebelum pakai dan selepas pakai? Sebenarnya saya pakai ni sebab saya kena down. Lepas tu saya sakit. Ada operation semua sini tau. Tebuk. Saya balik dari Mekah, saya tebuk. Kalau tu. Kalau tu okay. Jadi saya sakit. Bila sebenarnya sebelah ni, hilang sakit sebelah sini pula saya sakit. Tapi kan tak diagnose. Kan pergi je? Yes. Dah. Lepas tu belakang. Ada satu, saya nak pergi operation yang Ustaz ni kata tadi sebab urat kan. Ya. Sepatutnya saya akan menjalani pembedahan. So pembedahan ni sepatutnya saya buat. Hari tu kita nak buat. Itu Mawar kata jangan pakai ni dulu. Saya kata saya dah sakit ni. Tapi saya pakai juga. Saya balik daripada Melaka, saya pakai, saya tidur. Stocking. So saya dah mindset saya besok pagi saya mesti pergi hospital. Okey. Tapi tak jadi sebab apa? Benda ni dia menghilangkan rasa sakit. Wow. Ya betul. Saya sebab tu saya kata saya percaya produk ni sebenarnya boleh lagi perlu kita kongsikan dengan orang-orang. Kalau cakap dengan memerlukan. orang-orang kat depan, kalau dia tak percaya, benda ni apa kau? Boleh betul-betul. Saya rasa sebenarnya benda ni adalah satu produk yang baik dan boleh kita gunakan kepada orang-orang yang betul-betul memerlukan yang punya penyakit dalam badan dia. Saya percaya, percayalah. Okay, thank you. Bye-bye.